lagi. Syuk. Kau dah biasa kan mancing kat sini? Kau tak takut ke? Takut? Tak takut apanya. Selama ni aku mancing dah lama tak ada apa-apa lah. Tapi bab ikan, tak payah cakap. Berlambak dekat sini. Oh, macam tu eh. Tak adalah. Aku dengar cerita kan, dekat sini macam-macam diorang nampak tau. Nampak hantu air, Pontianak, Angsui. Dan diorang cakap juga dekat Lombong ni ada penunggu. Mulut kau tu lah macam cabai lah. Mana kau dapat info-info semua tu Berapu-rapu tu Entah. Selama aku mancing kat sini tak ada apa-apa lah, Syirul. Pemancing-pemancing kat sini yang cakap. Ni. Ini pemancing-pemancing kat sini tau. Dia tak pernah cakap pun pasal hantu. Tadi tak ada sebut pun. Betul? Betul? Tak ada. Kau dia orang merapu sangat. Fikir bukan-bukan. Dah. Kita datang sini nak memancing kan? Jadi, jom fokus memancing. Ya. Okey, tak apa-apa. Macam ni. Kau pergi dulu, nanti aku join sekali. Okey. Gerak je dulu, nanti aku join. Oi! Kau cakap dengan siapa tu? Dengan kawan aku ni lah. Dia ajak aku pergi lepak sana. Kau nak join? Kau agak-agak lah nak main-mainkan aku. Aku daripada tadi aku jalan, aku tak nampak siapa pun tau. Tiba-tiba kau nak cakap kawan kau pula. Kau mana nampak? Kau kan Rabu malam. Cakap aku rabun malam. Fah. Kau stay je lah sini. Biarkan Syirul tu lah. Okey. Tak ada apa. Kau pergi dulu, okey? Jumpa sekejap lagi. Kau nak rasa ni? Alhamdulillah. Aku dah tak tahan nak terkencing lah sebenarnya ni. Kat mana pot boleh buang-buang ni? Nak kencing rupanya. Kat sini kan. Kencing kat mana-mana boleh. Yang penting tak ada orang nampak. Aku rasa kan, Fah, dekat sana tu okey. Kat semak tu. Okey. Tak. Aku rasa tak payah kot. Kau pergi jauh-jauh. Kat sini pun dah okey dah. Alah, tak ada apa dah. Dah. Aku pergi dulu. Apa? Takut ke? Come on. Ni. Faham. Segala hantu macam-macam hantu pun takut dengan saya tau. Dah. Mulut kau ni kan. Cakap tak pakai otak. Aku malas lah layan kau. Aku daripada aku layan kau, bebek aku pergi kencing. Kan terkeluar benda ni, kau nak lap? Tak kan? Aku pergi dulu. Fah. Kau okey eh? Mancing lah macam biasa. Okey. Lega kencing. Hai. Diam je. Tak sembang. Malam ni slow sikit. Syuk. Aku angkat call jap. Penting. Okey. Faham. Hello, Fah. Hello, Syirul. Kau kat mana? Aku duit ni. Fah, okey tak? Kau patah balik, kau tak payah datang sini. Apaan? Kau patah je balik, tak payah datang sini. Kau okey lah ni? Aku call kau balik. Nanti aku call kau balik. No, Fah. Syuk. Saya rasa memang betul lah malam ni tak ada ikan. Apa kata? Kita kemas-kemas, lepas tu kita pergi tempat lain. Mamak kan. Lepas tu kita pergi tempat lain. 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 Kita pergi tempat
Kita cari tempat mancing lain dia. Apa pendapat awak? Aku setuju juga. Aku rasa kita boleh pergi kot. Jom. Syirul. Kau stay sini dulu. Kita orang kemas, bawa masuk kereta. Dah masuk kereta, kita orang pergi. Kau relax tak payah buat apa-apa. Kita orang kemas. Okey? Okey? Jom, jom. Jom. Kau nak aku teman?